Rasa dia fusion. Kebersihan grade A, siap ada halal. Hari ni bawa kawan-kawan nak terjah Soto King. Tapi ada gak menu lain? Hari ni kami nak review menu dekat sini. Selain soto, ada macam-macam lagi. Nasi lemak, mala sup dan roti bakar. Okey, sup dia ni sangat-sangat comforting dan beraroma tu bila hirup tu. Pan mi nya texture lagi springy daripada bihun. Bihun biasa macam kosong kan. Kalau dah bosan makan bihun, boleh try tukar pan mi. Yang ni kenapa daging superior? Dia punya daging selambak banyak gila kat sini. Dia punya mi bukan kicap semata lah. Dia ada rasa rempah dia tu. Yang ni kan susu sebenarnya, bukan susu. Dia ada rasa halia. Halia dia agak kuat lah sebenarnya. Dan walaupun dia nama meat fish kan, dia tak rasa macam ada susu pun. So kau rasa macam makanan yang agak sebenarnya sihat. Jangan lupa order wonton gemuk dia. Gila padat penuh isi. Tak kosong macam kari pap inti angin. Ada versi goreng juga. Sini air kopi cam lah kot. Kami recommendkan. Next time bro.